Maka Nabi pun meninggalkan makin jauh. Kata Ka'ab ibn Malik, kami dalam keadaan yang tidak senang dan tidak pernah tenang, sebab tuntutan jihad adalah wajib kepada mereka yang berkemampuan, kena keluar. Tak tenang. Dalam tempoh Nabi keluar tu dia tak tenang. Ka'ab ibn Malik, Hilal ibn Abi Umayyah, Murarah ibn Rabi', tiga-tiga ni sahabat yang mulia. Maka dia pun berfikir, dia kata nak kena tipu apa dengan Nabi ni, sama. Dia kata dia nak tipu apa Rasulullah supaya Nabi tidak murka. Maka dia pun mendapat idea. Nabi pun balik daripada Tabuk, tempat pertama Nabi pergi. Bila balik, Nabi pun singgah di masjid. Nabi masuk dalam masjid. Kata Ka'ab ibn Malik, aku melihat ada lebih kurang 80 lebih yang tidak pergi ke peperangan Tabuk. Sebahagian besarnya adalah munafik. Munafik yang munafik. Bila Nabi balik, munafik-munafik ni pun masuk, ramailah, 80 lebih masuk. Ya Rasulullah, macam-macam lah alasan. Nabi pun kata, semoga Allah mengampunkan kamu, semoga Allah ampunkan kamu, semoga seorang-seorang. Sampai giliran Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Apabila dia masuk, dia duduk di depan Rasulullah. Dia kata, aku tak boleh tipu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulut aku tidak mampu menuturkan tipu ataupun hilah depan Nabi. Bahkan mulut aku tidak mampu, lisan aku untuk memberikan alasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabat bila duduk depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau aku duduk di depan orang lain, aku akan bagi alasan sampai dia redha dengan alasan aku. Tetapi aku di depan kamu ya Rasulullah, aku nak bercakap benar. Famali min uzrin, aku tidak ada alasan tidak menyertai peperangan itu. Tak ada alasan. Apa ayat Nabi sebut? Pertama kali Nabi sebut kepada 80 lebih tadi, ayat itu Nabi hanya sebut kepada 3 orang sahaja.